Dia suruh call bila dah sampai. Okey, kita call. Hello, saya dah sampai dekat security. Okay, I on the way kat sini. I ambil. Okey. Kena saya masuk dalam? Kalau boleh masuk dalam, boleh juga. Tapi kalau tak boleh tu... Saya tunggu kat luar, boleh. Kalau, okey, baik. Nanti saya beritahu. Kau boleh masuk dalam? Dia tunggu kat lobi hantar makanan. Saya tunggu kat situ. Kena register. Navina, Okey, Kak. Terima kasih, Kak. Alright. Okey, settle order ni. Sekejap je nak masuk. Tapi tu lah kena register IC apa semua. So agak leceh Tak apalah, tu SOP kan. Setiap tempat beza-beza. Tapi tu lah, aku masuk banyak kali dah sebenarnya. Aku rasa dah puluh kali dah. Tapi kenapa rekod aku tak ada dalam tu? Maksudnya security yang sebelum-sebelum ni tak register lah aku punya nama. Serius tau, aku masuk banyak kali dah RHB tu. Tapi abang tu kata IC aku tak register lagi. So agak pelik lah sebenarnya.